Money punya vibe. Tapi bukan yang baju hijau, seluar, tak tahu. Okay, so hari ni kita nak berjumpa dengan Cik Eliza. So kita nak Cik Eliza bau kita punya test ke Sultan of Absolute. And Cik Eliza akan describe bau yang macam mana, sesuai untuk lelaki yang macam mana. Let's go Cik Eliza. Cantik packaging dia, I suka. Ni Black Edition tau, premium je. Black Edition, Yes. premium punya. So Betul. sesuai untuk lelaki-lelaki jejaka di luar sana. Betul. Okay, Okay, so soalan dia apa first dia? impression. First impression terus macam mana? Ini kalau lalu sebelah I akan pusing. Wow, macam Cari, tu. cari siapa yang pakai. Cari siapa yang pakai. Okay. Dan second, I rasa perfume ni sesuai untuk orang-orang yang suka akan cabaran. Okay. Tapi dia manly, very classic dan dia sangat, orang cakap, versatile. Senang cerita kalau korang top kan dengan baju hitam macam ni, man, this kind of man, atau mungkin baju kemeja, sesuai. And also kalau korang nak pergi makan ke, nak keluar kan, nak ngorak awet ke, pakai ni guys. It's very manly. I can tell it's very manly. Maksudnya dia more kepada old money punya vibe lah kalau Yes, lelaki. betul. Old money punya vibe. Tapi bukan yang baju hijau, seluar, tak tahu. Minimalist Macam lah, dia minimalist minimalist. lah. Okay, Dia sure. very minimalist, Sure. very classy macam ni. Okay, let's say kita bagi satu situation. Kalau ada dinner, bill tu lelaki ke yang patut bayar ataupun perempuan yang patut bayar, ataupun better? Okay, kalau you ajak I, you bayar lah. Kalau I ajak you, mungkin I boleh bayar full. Kalau you tak nak bayar, kalau you nak 50-50, I akan bayar juga. So you okay mana-mana? Ya, I okay mana-mana. Tapi yang penting, mentality kena provider. Betul? Betul? Saya setuju. Okay, so kalau korang nak dapatkan Sultan of Absolute, boleh masukkan dekat map ni sekarang.